Dah banjir, tiba-tiba kereta mati. Apa yang korang perlu buat? Nak hantar workshop lagi kan? Tapi sebelum hantar workshop, apa yang korang buat? So first sekali, bila korang dah redah banjir ni, dah tekan habis rotor sampai ujung, tiba mati. Itu kau jangan nak hidup balik. First sekali cabut bateri ni. Then panggil towing. Kedua. Dan yang ketiga, terus pergi bengkel. Lepas tu bagi tahu dekat foreman tu untuk cabut segala elektronik komponen kat dalam kereta korang. Kita tak kisah apa-apa sekalipun elektronik sistem, bagi tahu saya baru redah banjir, pasal enjin mati tiba-tiba. 3 langkah ni. Tak salah korang nak rendah banjir. Tapi itulah step yang pertama, korang pastikan korang rendah banjir tu tinggi dia at least atas sikit daripada exhaust korang. Tengok contoh. Paras-paras ni. Lepas tu bila redah, pastikan jangan sesekali korang dah tekan throttle, tiba korang angkat kaki. Jangan. Sebab apa? Sebab korang tekan throttle, angin keluar daripada exhaust, air takkan masuk dalam sistem exhaust korang. Okay, so itu adalah tips kedua. Ingat tips ni berguna kepada orang yang ada duit banyak je. So kalau duit tak banyak, dia cuba buat. Jangan redah banjir. Lagi kita konti ke apa, janganlah. Okay, so contohnya macam korang dah redah banjir tu, korang tengok level yang sesuai, then korang jangan lepaskan throttle korang. Korang straight je. Pastikan korang tak lepas lah. Kalau lepas, bye-bye. 3 benda ni kena ingat. First, cabut bateri. Second, panggil towing, pergi bengkel. Ketiga, ingatkan ke pomen bagi tahu, saya redah banjir, enjin saya mati, cabut komponen elektrik semua. Tu je. Kalau korang rasa tips ni bermanfaat, nak tambah lagi kat ruangan komen, ataupun korang nak bash ke, boleh kat ruangan komen. Jangan lepas throttle. Bye. Assalamualaikum. Pam pum.